nombor 12 ni tu. Ni kaki dia. Ada tu. Tak kot. Dapat punya betul. Honda tu yang lama tu. Itu dia orang ubah suai pula. Melekat ketat lagi ni. Oh lemak tang. Bawah ni. Okey. Keluarkan. Kita pasang tubing dulu. Kemudian baru kita masuk kaki. Sebab kalau kita masuk kaki dulu, tubing punya konektor ni susah nak masuk. Okey, dua-dua dia dah gigit. Dia dah gigit masuk tu. Baru kita masuk. Dia punya kaki tu masuk dalam buat 12 mm. Masukkan wire konektor ini untuk okey, tekan tu ini masuk wire. Kita pump dulu, sampai dia keluar kat sini, baru kita ketatkan tubing konektor ni. Saya pump sikit dulu ya. Okey,
dia dah keluar kan. Bila dah keluar, dia macam dah menitik kat sini lah. Bila dah menitik tu bermakna minyak dah penuh. Minyak dah penuh dalam sistem tu. Okey, ikat ni ketat kan. Dah menitik kat situ. So minyak dah keluar kat sana. Kita pump lagi untuk keluarkan minyak bahagian ni depan. Dah keluar ya. Kita pump sikit lagi. Tujuan dia kita nak buang angin dalam master pump ni. Lagi dimampat dulu lah. Pump sikit lagi. Okey. Dah keluar. Tikat ni. Ketat. Ni saiz 10 mm. Lepas ni okey. Kita buat bleeding lah. Okey, kita nak bleeding. Tadi ni sumbat lah, kita lubang ni kita cucuk bagi dia lapang lah. Okey, kita bleeding pipe belakang sekali lah. Pipe yang paling jauh. Tekan. Lepas. Okey, nampaknya dia dah keluar. Kita masukkan ni. Nipple. Saya tunjuk satu dulu. Cuba tekan. Lepas. Tekan. Lepas. Okey, nanti saya masukkan tubing kejap ya. Masuk panas 10. Cuba tekan. Okey, dah keluar. Angkat. Kita buang minyak lama. Tekan. Angkat. Tekan. Sampai jernih lah. Angkat. Tekan. Angkat. Tekan. Dia ada angin gitu ya. Kalau dia jumpa thread macam tu ada angin. Angkat. Kita cuba sentuh ya. Tekan. Okey, sudah. Dah mula angkat. Dah mula dia mencengkam. Tekan. Tengok minyak dulu. Kita tengok minyak dalam apa tu tangki master cylinder tu. Kalau dah habis kita isilah. Kalau tak isi nanti angin masuk. Sabar. Saya adjust kamera. Okey, kita buat lagi sampai air minyak ni jernih. Minyak baru sampai. Tekan. Angkat. Kalau ada gelembung tu, maknanya udara masih ada lagi dalam sistem. Kita buang gelembung ni. Tekan. Okey. Sekarang minyak dah jernih. Tekan lagi. Angkat. Tekan lagi.
Angkat. Tekan lagi. Angkat. Tekan lagi. Angkat. Ya dah. Angin dah tak ada, gelembung dah tak ada sini. Okay, kita test pusing dengan tayar ni. Tekan. Okay, dah cangkam. Lepas. Tekan. Okay. Dia dah settle lah. Ada mampat tak? Ada. Okey. Bila dah mampat ni kita ikatkan balik. Kalau ada tutup ni kita tutup lah. Dengan dia punya rubber tu. Dan ni kita bersihkan dengan air balik. Setelah kita buat tayar sebelah belakang. Yang sebelah sana tu, sebelah driver pula. Kan kita ikuti sebelah depan pula. Kita tengok betul air dia ni hitam dia dah dapat minyak baru lah. Okey. Ini tayar yang last kali. Sebab apa dia last, dia yang paling hampir dengan master pump. Okey, last kali kita isi minyak sampai level dia. Tutup balik lah. Kerja kita dah selesai. Brake pun dia mampat. Kita test. Kalau tidak dia jauh ke lantai. Okey. Kita brake sikit je. Dia dah makan. Okey, itu saja. Bye bye.